Hai, Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani, saya Haris daripada Langkawi FM. Kali ini kembali dalam Radio Bisnes daripada Langkawi membawakan anda seorang usahawan yang dalam bidang memperbaiki telefon bimbit dan juga peranti-peranti teknologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, ha? Sihat, Alhamdulillah. Jadi kita nak berkenalan dulu, nak tanya. Apa nama? Nama saya Muhammad Nafizuddin, berumur 25 tahun, berasal daripada Langkawi. Dulu belajar dekat mana? Saya belajar dekat College Vocational Langkawi. College Vocational Langkawi. Daripada tahun bila sampai tahun bila tu? Saya start daripada 2016 sampai 2019. 2019. Lepas tu ada lagi melanjutkan pelajaran tak? Tak ada. Tak ada. Memang terus bisnes lah. Memang terus buat bisnes. Jadi dah berapa lama dalam bisnes ni? Saya buat bisnes masa saya dekat college lagi, 2018. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Jadi dah berapa tahun? Dah jadi lebih kurang 7 tahun macam tu. Jadi 6 tahun, 7 tahun macam tu. 5 tahun, 7 tahun macam tu. Jadi macam manakah perkembangan dalam bisnes macam ni? Okey, saya starting dulu dengan buat daripada rumah ke rumah. Asalnya saya promote dekat Facebook pun semua kan. Lepas tu start daripada situ, saya start slow-slow kumpul duit buka kedai. Daripada kedai kecil dekat Padang Serat tu, saya dah ada satu kedai kecil kat Padang Serat. Lepas tu kita buka di area Perana juga belakang tu, kedai kecil. Sampai ke sekarang kat sini. Sampailah ke sekarang kat sini. Jadi servis apa yang Cik tawarkan kat sini? Kita dekat sini kita jual aksesori, kita jual gadget ataupun kita buat repair motherboard, iPhone, Android, semua jenis kerosakan untuk telefon kita buat. Jadi perbaiki tu hanya sekadar telefon ataupun banyak lagi? Tablet, konsol, kalau PS5, PS4 kan. Ataupun kita kadang ada customer yang hantar GPS, kita akan buat semua lah. Yang mana melibatkan motherboard kita akan buat. Jadi mana yang melibatkan motherboard buat juga? Ya. Jadi macam mana perjalanan dalam bisnes tu? Okey ke? Dia perjalanan dia ada masa okey, ada masa tak okey. Start biasalah, start awal-awal mesti akan struggle. Lepas tu kita naik sekejap sebab saya pernah ada 3 cawangan tapi drop sampai sekarang tinggal 1 je. So sekarang ni kita dalam proses untuk nak naik balik lah. Jadi dalam masa yang sama maintain balik lah. Cuba untuk maintain balik stability financial tu. Ya. Jadi saya nak tanya macam manakah, apakah plan selepas ini? Mungkin nak buka lagi kedai? Ada plan nak buat bisnes lain pula ke? So far saya punya plan adalah untuk kita nak keluarkan technician yang expert dalam setiap bahagian. Sebab dalam repair phone ni kita ada bahagian motherboard, software. So plan saya untuk keluarkan expert tu, cari staff untuk dapatkan train dia pun semua sampai jadi expert dalam satu-satu bahagian. Lepas tu mungkin selepas tu baru saya akan decide untuk buka kedai tapi dekat luar Langkawi pula lah. Sebab saya dah pernah try dekat dalam Langkawi, kalau terlalu banyak kedai dia efek dia kurang menarik. Efek dia kurang menarik. Jadi mungkin nak buka bisnes lain lepas ni ada plan tak? So far saya tak ada plan lagi nak buka bisnes lain. So far memang kita fokus dekat repair phone lah. Jadi baik, saya nak tanya pula, servis-servis dekat sini bermula dari harga berapa sampai berapa? Kita dekat sini repair starting daripada RM30. Starting daripada RM30? Cuma harga atas maksimum dia terbuka sebab motherboard ni kadang ada yang sampai kos RM1,000 pun ada. Sampai RM1,000 pun ada? Ya, tengok model phone lah. Tapi starting harga kebiasaannya untuk checking apa semua kita akan start dengan RM30. RM30 untuk checking apa kerosakan? Full checking. Kiranya kita akan check daripada A sampai Z. Lepas tu kita akan bagi satu report dekat customer. Jadi bermula daripada RM30 sehinggalah tengoklah apa atas kerosakan. Sekadar kerosakan kecil tu mungkin maksimum price dia mungkin dalam 150 ke 200 macam tu lah. 150 ke 200. Tapi yang paling mahal dulu pernah repair apa? Saya pernah buat motherboard swap motherboard atas dan bawah. Dia sekarang motherboard asal dah tak boleh guna. Kita terpaksa pindahkan dia punya CPU ke board baru. So cost dia tu mencecah RM1,000 lebih. RM1,000 lebih, paling mahal? Paling tak mahal ada lagi. Tapi macam dengan screen pun ada yang RM2,000 lebih pun ada screen. Screen RM2,000 lebih? Ya, macam model 15 Pro Max RM2,000 lebih ke atas. RM2,000 lebih ke atas untuk original. Jadi memang agak mahal. Kalau memang baloi ke, kalau macam contoh rosak lah, kerosakan tu, berbaloi dirosak kalau contoh, ataupun berbaloi tu kat phone baru je? Dia kalau macam untuk model-model yang latest, dia punya cost phone pun dalam RM7,000 lebih. RM7,000, RM8,000 lebih kan contoh kan. So kalau orang yang mampu dia sekadar RM2,000 lebih untuk tukar skrin, bagi dia okey. Bagi dia okey. Tapi ada juga
yang kita tengok kerosakan skrin tu. Skrin tu tak semestinya kita kena tukar. Ada kerosakan yang kita boleh repair, tukar gelas ataupun macam mana kan. Selain daripada tukar satu set lah. Satu set memang harga dia dalam 1,800 ke atas. 1,800 ke atas. Jadi sambutan di Langkawi ni setakat ni okey lah. Setakat ni okey, alhamdulillah. Setakat ni okey, alhamdulillah. Okay. Dulu start bisnes memang ada kedai dah ke ataupun daripada rumah ke rumah ke? Belum, saya masa tu starting saya buat dekat rumah saya sendiri dulu. Lepas tu sambil-sambil tu saya pergi ke rumah-rumah customer lah. Kita akan buat marketing, dapat kontak, kita akan pergi kat rumah customer tu. Jadi dulu belajar pun memang dalam bidang saya teknikal. Betul, saya belajar dalam bidang elektronik. Jadi masa tu ada tak macam contoh, mesti ada, semua orang ada kan, apa cita-cita nak melanjutkan pelajaran tu dulu? Masa tu saya ada plan nak melanjutkan pelajaran, tapi orang cakap apa, saya kahwin awal. So kita memerlukan financial stable tu cepat. Jadi macam tu lah tercetus idea nak buka kedai ni. Jadi macam mana dulu sambutan masa awal-awal dulu, adakah menggalakkan ke? Masa awal-awal dulu saya tak dapat banyak sangat customer tau, sebab saya starting dengan barang tak ada. So kita open order, pre-order. Ambil deposit customer, lepas tu kita order barang. Setengah customer dia tak suka macam tu sebab dia takut scammer. So saya starting macam tu, kena hadap lah. Betul lah, zaman dulu dalam tahun 2015 macam tu kan, 2018 banyak phone yang pre-order, lepas tu kena scam. Betul. Jadi sebab tu lah orang takut. Jadi sekarang ni buat lagi ke macam tu? Saya kalau customer request je, saya boleh pergi ke tempat mereka sebab kita ada staff untuk hantar staff ke sana kan. Tapi kalau main dia kat sini lah. Main dia dekat sini lah. Jadi dekat mana? Untuk orang dekat luar sana, mereka nak main kedai dekat mana? Okay, kedai saya dekat Kampung Perana Langkawi, sebelum simpang nak ke Kenyum. Kita buka daripada 11 pagi sampai 10 malam setiap hari. Macam abang banyak repair motherboard. Betul. Jadi cara repair motherboard tu dia berdasarkan kerosakan macam mana? Macam mana orang nak tahu rosak motherboard telefon tu? Kebiasaannya kita punya prosedur kat sini, kalau untuk customer yang dah tahu memang masalah bateri, skrin, kita akan tukar terus. Tapi untuk customer yang tiba-tiba phone dia mati, so dia akan datang ke sini untuk kita buat full checking dulu. Lepas tu kita akan troubleshoot dan confirm lah masalah motherboard ataupun dia punya barang hardware biasa kan. So masa tu kita akan advise customer untuk repair motherboard, cost berapa apa semua, baru kita akan proceed buat motherboard. Masa tu dia dah, customer dah tahu masalah motherboard, sebab kita nak assume daripada awal tak boleh, sebab simptom kadang-kadang sama tapi berpunca daripada benda lain. Jadi proses nak repair motherboard tu susah ke? Proses tu agak susah lah, tapi kalau untuk yang dah biasa okey. Untuk yang dah biasa okey lah. Tapi masa mula-mula dulu agak susah sebab saya start buat pun makan tahun jugalah untuk dapat tune yang betul. Tapi kalau macam contoh nak perbaiki telefon ni mestilah kena ada alatan kan? Betul. Jadi alatan-alatan yang nak digunakan untuk repair sebuah telefon tu mahal ke? Kalau untuk motherboard mahal jugalah, sebab kita daripada mikroskop saja pun dah cost 2,000 ke 3,000. Lepas tu dia punya blower, solder pun kita tak boleh pakai solder yang biasa, dia kena solder untuk micro soldering yang memang kecil. So dia memang makan cost dekat situ lah, tapi kita masa dulu kita start kumpul sikit-sikit. Lama kan nak repair sebuah motherboard tu? Contohlah kalau customer hantar ini, boleh ke dia expect untuk siap esok? Kalau customer tu rosak motherboard yang level biasa, contoh macam short ataupun nak cuci water damage ke apa, boleh. Tapi kalau lagi susah kerosakan tu, mungkin ambil masa 1 ke 2 minggu juga. 1 ke 2 minggu jugalah. Dia ikut queue lah selalunya. Kebiasaannya kita boleh siapkan satu biji phone dalam 1 ke 2 hari ke 3 hari macam tu. Tapi kalau macam contoh lah, phone masuk ayak tu, dia boleh siapkan dalam masa sehari? Bergantung, tapi boleh. Tu kalau ayak biasa ke ayak masin? Kalau dua-dua pun okey lah. Dua-dua pun okey? Okey sebenarnya, cuma kalau ayak masin ni dia selalunya lagi susah dan lagi cost. Dia lagi cost lagi tinggi. Boleh kongsikan tak cara cik nak repair sebuah telefon tu daripada awal
sampailah habis proses tu untuk motherboard? Untuk motherboard, okey. Untuk motherboard ni, first kita akan diagnose dulu dia punya kerosakan daripada bahagian mana. Lepas tu kalau untuk setengah model macam iPhone X ke atas, kita kena separate layer. Dia ada layer atas dan layer bawah. So kita akan diagnose dulu layer atas ataupun layer bawah yang bermasalah. Lepas tu kita akan refer kepada schematic. Kita akan buat satu pengukuran tu untuk make sure yang laluan arus tu normal. Bila kita jumpa satu laluan yang tak normal, kita akan seranglah dekat situ untuk repair bahagian tu. Tapi kita akan refer schematic lah biasanya. Lepas kita repair, kita akan buat pengujian dalam 1-2 jam, tengok kerosakan lah. Kalau kerosakan biasa, kita akan buat pengujian 1-2 jam. Lepas tu bila dah okey, kita pasang dan bagi kat customer. Baik, faham. Jadi kalau contoh telefon tu, kalau dia katalah customer cakap lepas repair dia ada masalah balik, boleh ada waranti ke dalam dengan setiap perbaikan? Kalau kat perbaikan? sini semua pembaikan ada waranti. Setiap perbaikan ada waranti. Ya. Sama berapa lama tu? Dia depend. Kalau macam bateri, kita ada bagi waranti sampai 3 bulan, setahun pun ada. Kalau macam untuk screen, kita ada waranti yang sebulan, ada yang 2 minggu, ada yang 3 bulan macam tu. Jadi nak jadi seorang technician lah kan, perlu ada apa-apa kelayakan? Tak perlu ada apa-apa kelayakan, tapi kalau nak better, kena masuk satu kursus lah untuk training. Sebab untuk repair phone ni dia ada banyak level. Dia ada daripada level yang beginner, tengah-tengah dan professional. Professional tu pun dia ada pecahan lagi, bahagian mana kita nak professional. Boleh explain tak apa dia untuk setiap level tu, apakah dia punya apa yang dia boleh buat untuk setiap level tu? Okey, untuk basic punya level, kebiasaannya technician dia hanya boleh buka pasang bateri, screen, ataupun troubleshoot problem yang orang cakap apa, ringkas lah. Untuk phone tu boleh charge ke tak boleh charge, tu simple. Yang paling simple, maksudnya kalau customer kalau dia tengok YouTube pun boleh buat. Lepas tu next level pula, kita ada micro soldering yang biasa. Sebagai contoh, macam kita nak tukar charging port, kita tak mau tukar satu set, kita nak tukar yang kecil je. Yang komponen yang paling kecil kan, kita tukar untuk jimatkan kos kan. Kita tukar tu untuk level micro soldering lah. Lepas tu atas pada tu kita ada motherboard yang repair, yang expert lah. Sama ada selalu kalau motherboard ni dia ada bahagian yang short, yang biasa tu, yang biasa short ke tak ada signal tu biasa. Atas lagi kita ada motherboard yang swap board. Board yang rosak, kita swap, ambil komponen dia masuk ke board yang baru. Atas pada lagi kita ada banyak level. Untuk software pun kita ada level-level dah. Software untuk unlock telefon kita akan boleh buat juga. Ada level dah. Lepas tu untuk software untuk unlock phone ni dia agak tricky sebab dia kena mahir motherboard dengan software. Sebab nak dapatkan akses masuk, kita kena tarik satu wire masuk ke dalam motherboard dah, baru kita boleh akses dia punya ni. Boleh akses dia punya untuk certain model lah. Certain model. Lepas tu level yang atas lagi dia ada repair gelas, repair kamera. Dia sebab contoh kamera pun tak semestinya kita kena tukar satu set. Kita boleh repair lens problem, kita boleh repair sesetengah tempat, dia tukar satu set mahal. Sebab kamera iPhone ni starting price dia untuk satu set kamera belakang dah 300 ke 800. Kalau kita boleh repair, dia punya harga jadi half lah. So jimat lah customer. Kalau boleh repair, harga jadi half. So dia jimat separuh lah daripada harga tu. Jadi nak tanya, pernahkah ada ragam customer contoh? Mestilah setiap pelanggan mestilah ada ragam dia. Betul. Apakah ragam paling pelik lah dapat sepanjang berkecimpung dalam dunia repair phone ni? So far saya tak ada lah ragam yang pelik-pelik sangat. Tapi pernah lah macam customer dia datang repair, lepas tu dia datang repair ada problem, tapi bila kita minta untuk claim warranty, dia tak datang. Tapi dia orang kata apa, bawa mulut lah ke tempat-tempat lain kan. Macam yang kedai ni tak okey, kedai ni macam tu macam ni, tapi dia sendiri tak mai ke kedai untuk claim warranty. Sebab kita kena tahu, sebab yang kita repair ni barang elektronik. Barang elektronik ni kalau 100 biji yang keluar, tak semuanya okey. Dia mesti akan ada at least 10% lah akan ada problem. Sebab tu kita boleh provide warranty. Baik, faham. Jadi tak ada lah yang pelik-pelik, contoh phone jatuh dalam kuah sup ke dalam phone jamban ada. Pelik-pelik dalam jamban ada. Baik. Jadi apakah pesanan Cik
untuk orang dekat luar sana yang mungkin mereka berminat juga dalam dunia perbaikan, technician, mungkin ada pesanan untuk mereka? Okay, untuk hampa yang tengah tengok video ni yang berminat nak berkecimpung dalam bidang repair, kalau hampa tak ada modal, hampa just go on, buat je, start daripada kecil-kecil. Sebab saya pun start daripada saya tak ada apa-apa sampai sekarang ni boleh dikatakan ada something lah. So kalau rasa nak give up, just teruskan je. Sebab kita tak peduli pun kita punya mood okey ke tak okey masa kita buat kerja tu, kita kena make sure kerja siap tu je. Jadi baik, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya dekat Radio Business hari ini. Jadi kita jumpa lagi dalam Radio Business yang akan datang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.